Kenapa China terlalu obses dengan Taiwan? Sejak semenjak ni, kes Taiwan dan China memang kecoh gila dalam berita global. Walaupun konflik ni dah berdekad lama, tapi tahun ni punya kecoh lain macam. Lebih tegang, lebih serius dan lebih berbau perang. Isunya kembali meletup apabila muncul teori strategik yang dipanggil sebagai Davidson Window, di mana ia menyebut tahun 2021 hingga 2027 adalah jangka masa yang ditakuti oleh banyak pakar, di mana China bila-bila masa akan menggerakkan ketenteraannya. Selain itu juga, Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo menyatakan keperluan untuk menaikkan kos serangan ke atas China. Kat sini sebenarnya Taiwan nak bagi tahu bahawa kedaulatan negara mereka tidak mudah untuk diceroboh. Selain Takeshi, Perdana Menteri Jepun baru memberi kenyataan berani sekiranya China menggunakan kekerasan terhadap Taiwan, ia boleh dianggap sebagai survival threatening. Dalam Undang-Undang Keselamatan Jepun sejak 2015, jika sesuatu situasi dianggap survival threatening, Jepun boleh menggunakan kuasa secara kolektif untuk membela sekutunya. Dalam arti kata lain, Jepun mungkin masuk campur secara ketenteraan bersama US jika China menyerang. Tidak kurang juga, Presiden US Donald Trump berkata selagi mana kerusi Presiden Amerika Syarikat masih dipegang olehnya, China tidak akan berani menyentuh Taiwan. China doesn't want to do that. First of all, the United States is the strongest military power in the world by far. It's not even close. We have the best equipment, we have the best of everything, and nobody's going to mess with that. Jadi cetus banyak persoalan. Namun, persoalan yang lagi penting sekarang ni adalah bila korang nak dapatkan baju intraday label kami. Kalau korang nak, boleh tekan link dekat description yang ada di bawah. Dapatkan sekarang. Kenapa China beria sangat nak Taiwan dan ada apa dekat pulau kecil tu? Sejarahnya bermula dari Perang Saudara China pada 1949 bila Parti Komunis menang. Kerajaan Kuomintang lari ke Taiwan dan bina satu identiti yang jauh berbeza di Taiwan. Orang ramai mahu demokrasi, mahu kebebasan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. China sampai hari ini anggap Taiwan itu adalah wilayah sah mereka. Namun, bangsa Taiwan tak nak lagi dikenali sebagai Chinese tapi Taiwanese. So, boleh nampak betapa antinya kerajaan Taiwan dengan China. Bagi Beijing, kalau Taiwan bebas sepenuhnya, itu bukan sekadar kehilangan wilayah semata-mata, tapi simbol kegagalan kuasa China. Antara isu yang menjadi perhatian dunia sekarang adalah persaingan teknologi antara dua kuasa besar, iaitu China dan Amerika Syarikat. Sejak lewat tahun 90-an, kedua-dua negara ini berlumba habis-habisan membina industri moden, bermula dari automotif, euroangkasa, satelit, AI, teknologi ketenteraan, kenderaan elektrik sehinggalah ke dunia digital yang sekarang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan manusia. Telefon pintar yang ada di tangan anda sekarang ini sebenarnya sedang bergantung pada satu komponen paling kritikal, iaitu chip semiconductor. Dan di sinilah Taiwan muncul sebagai pemain paling rare dalam rantaian global. Taiwan menempatkan TSMC, syarikat yang menghasilkan chip paling canggih di dunia dengan teknologi 3 nanometer dan ke bawah. Tahap yang paling sukar ditandingi oleh mana-mana negara walaupun Amerika Syarikat sendiri. Realitinya mudah, siapa yang kuasai TSMC, dia bukan sekadar kuasai industri teknologi tetapi pegang nadi keselamatan global. Chip ini bukan sekadar untuk iPhone atau laptop, tapi jadi otak kepada sistem senjata moden, superkomputer AI, ketenteraan dan sistem pertahanan negara. Sebab itulah syarikat gergasi US seperti Apple, Nvidia, AMD dan Google sangat bergantung pada produksi dari Taiwan untuk terus hidup dan kekal bergerak maju. Dalam naratif yang lebih strategik dan berbau konspirasi, obsesi China terhadap Taiwan dilihat bukan semata-mata soal penyatuan wilayah, tapi satu langkah untuk menguasai kapasiti pembuatan chip global. Jika Beijing berjaya menawan Taiwan sepenuhnya, mereka berpotensi mengawal ketiga-tiga choke point dunia yang paling kritikal. Bercakap tentang choke point, buat masa ini dunia ekonomi sedang bergantung pada 3 titik penting. Pertama, laluan perdagangan, kedua, rare earths atau REE, dan yang ketiga adalah chip semiconductor. Percaya atau tidak, seandainya Taiwan jatuh ke atas China, China secara sahnya berjaya mengawal ke semua choke point dunia. Choke point pertama ialah laluan perdagangan, khususnya di Laut Cina Selatan yang menjadi nadi pergerakan ekonomi dunia dan Asia Tenggara. Ribuan kapal membawa minyak, gas, makanan, bahan mentah dan barangan teknologi melalui kawasan tersebut setiap hari. Jika China berjaya menguasai Taiwan, pengaruh tenteranya di perairan itu akan berkembang jauh lebih luas, sekaligus memberi Beijing kuasa untuk mengawal, memperlahankan atau menekan aliran perdagangan yang melalui rantau seperti Filipina, Vietnam,
Malaysia, Brunei dan Indonesia. Negara-negara ini akan semakin terdedah kepada tekanan geopolitik, kenaikan kos logistik dan risiko gangguan bekalan yang boleh memberi kesan kepada harga barang serta kestabilan ekonomi. Poin kedua adalah unsur nadir bumi, di mana China kini menguasai hampir 80% pemprosesan global. Bahan ini amat kritikal dengan pembuatan bateri kenderaan elektrik, telefon pintar, chip berprestasi tinggi, sistem pertahanan dan teknologi hijau. Jika satu negara menguasai hampir keseluruhan rantaian bahan mentah sepenting ini memberi kuasa besar untuk menentukan siapa boleh membangun teknologi dan siapa terpaksa bergantung. Dan yang terakhir sekali ialah semikonduktor, dan di sinilah Taiwan memainkan peranan utama melalui TSMC, pengeluar chip paling maju di dunia. Hampir semua syarikat teknologi global dari Amerika Syarikat bergantung kepada chip keluaran Taiwan. Jika TSMC jatuh ke tangan China, bukan sahaja industri teknologi US akan terjejas, malah seluruh ekosistem digital dunia boleh dikawal. Dalam situasi ini, China bukan sahaja mampu mengawal bahan mentah dan pengeluaran, juga aliran perdagangan dan teknologi global secara serentak. Kalau hari ini Amerika Syarikat menggunakan tarif, sekatan dan embargo sebagai senjata geopolitik, China pula berpotensi menggunakan choke point ini sebagai ugutan strategik yang lebih senyap tetapi jauh lebih berbahaya. Sekali Beijing mengetatkan kawalan, industri automotif dunia boleh tersekat, kilang elektronik boleh terhenti, rantaian bekalan global terganggu dan syarikat AI di Silicon Valley juga turut menerima tempiasnya. Inilah sebabnya isu Taiwan bukan cuma soal kedaulatan, tapi pertaruhan terhadap siapa yang bakal memegang kunci sebenar ekonomi dan kuasa dunia. Dan di sinilah kita nampak isu Taiwan bukan sekadar tentang satu pulau kecil, tapi tentang siapa yang bakal menentukan arah ekonomi global, teknologi masa depan dan keseimbangan kuasa dunia. Bila Taiwan disentuh, seluruh rantau Asia Tenggara turut terasa gegarannya. So, korang dah boleh nampak betapa pentingnya negara Taiwan. Bukan saja China dan Amerika Syarikat, tapi seluruh dunia bakal terkesan. So, mungkin banyak pendapat dan something yang korang nak kongsi, boleh letakkan pandangan korang di ruangan komen di bawah. Nak tahu lebih banyak info menarik? Jom pelari intraday.my.